Untuk contoh ni, saya bagi produk Azia, jual produk Azia. Nanti dia bagi headline, jimat minyak bergaya hari-hari. So dia buat poster ni. Okey lah. Lepas tu saya komen versi lawak. Dan dia pun buat, nenek pun boleh pandu Azia. Okey, dia buat gambar ni macam kelakar sikit lah kan. Lepas tu saya buat kisah sedih. Dia beli demi keluarga bahagia. Dia buat macam ni. Tak rupa jaya sangat lah, tapi boleh emosi. Poin saya kat sini ialah, bila dah generate satu versi, kita minta masukkan emosi, angle lain. Kita orang cakap angle lain. Okay. So bagi tahu je apa benda yang kita nak. Tak payah panjang, pendek pun tak apa. Versi sedih, angle lain. So bila angle lain, lansai hutang hadiahkan sebuah Azia, contohnya kan. Okay. Alright. Jadi dengan Bold Mini Comic ni sebenarnya boleh buat banyak-banyak. Okay. Cuma bagi mereka yang guna akaun ChatGPT percuma, dia ada had limit lah. Limit dia sehari tak silap saya 3 gambar je boleh generate. Okay. Kalau jadi macam tu, apa anda boleh buat ialah boleh guna akaun lain. Buat akaun guna email lain lah. Okay. So macam ni, lansai hutang hadiahkan sebuah Azia. Okay. Contoh macam ni lah kan. Alright, so itulah sedikit tutorial atau tips kot untuk macam mana kita nak optimiskan penggunaan Bold Mini Comic ni. Okay, semoga membantu.